Sahih kita kena buat kajian. Selagi tak jumpa, buat kajian. Tapi kalau maudhu' tak payahlah. Tak payah. Kalau nak rakyat khasiat, kita tahu dah. Orang kafir boleh jumpa khasiat dia tu. Tidak nanti kita nak kaitkan dengan Nabi SAW, sama sekali tak boleh. Sama sekali tak boleh. Lepas pada tu yang kelima, muka surat 5 tu, janji pahala besar kerana sesuatu amalan yang kecil dan remeh-temeh, seperti sembahyang raghaib, sembahyang malam nisfu Sya'ban dan lain-lain. Banyaklah ni banyak. Kalau dalam kitab-kitab ada maudhu' ni, beratus-ratus kitab ni, misalnya dalam ni dia ada sebut sembahyang harian ni, sembahyang bulanan ni, baca goni-goni, banyak pahalanya. Senang benar masuk syurga. Kalau baca ni senang benar masuk syurga, ikut ni. Ramai ni orang duduk ikut lagu ni. Misalnya contoh ni, sembahyang duha, man salla duha kadza wa kadza raka'atan u'tiya thawaba 70 nabiyyan. Sesiapa sembahyang duha sekian-sekian rakaat akan diberikan kepadanya pahala 70 orang nabi. Cuba tengok. Cuba tengok bunyi lagu mana. Kita hendak baca hadis Sahih Bukhari ni, lagu mana? Lain. Kalau kita biasa dengan tu, kita akan tahu ni bukan. Adakah pahala 70 orang nabi? Pahala 70 orang nabi tu 70 orang nabi tu dari segi mana? Dari segi mana? Dari segi nabi tu semaya duha. Mana serupa dengan dia? Tak ada dikata lagu tu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kalau pahala serupa nabi tu sekalian semua sepanjang hidup dia, berdoa lah tu. Mana dengan kita semaya hak ni jadi serupa dengan nabi yang berjuang, yang mati sebahagiannya. Berdoa. Itu tak boleh. Serupa juga sesiapa mandi, kita terjemahlah. Sesiapa, muka surat 6 tu, siapa mandi pada hari Jumaat dengan niat dan takut yakni kepada Allah, niscaya Allah tuliskan untuknya dengan setiap bulu di tubuh satu cahaya pada hari kiamat. Dengan setiap titik air mandiannya diangkat satu darjat untuknya di dalam syurga daripada mutiara, yakut dan zabarjad. Ingat tu kalau zabarjad bunyi tu, kena beringat sikit. Jarak di antara dua darjat ialah sejauh perjalanan 100 tahun. Dengan perincian lagu ni kan kita jauhi banyak ni benda-benda lagu. Tak boleh. Tak ada. Ana sebenarnya buat mari atas tu ambil terjemahan teks dia. Dari segi hak ulama kata itu tidak terjemah. Misalnya kat ni, wa huwa min wad'i Umar bin Sabih al-kadzdzab al-khabith. Ni reka dia ni dia bertanggungjawab mereka je. Tu kita tidak terjemah. Sebab nak reka mereka ambil terjemahan tu saja. Komen ulama tu, ni kata gini, siapa dia yang reka ni tu, memang panjang lah. Sebab tu nampak terjemahan tu ringkas. Sebab kita ambil terjemahan teks dikatakan hadis tu saja. Bukan komen ulama. Komen dia tu jelas lah. Yang kena janji hukuman yang berat atau azab yang besar kerana kesalahan yang kecil. Yani, sesiapa bercakap dengan kalam dunia, percakapan dunia dalam masjid, Allah SWT menghapuskan amalan dia selama 40 tahun. Berat. Kerana benda kecil je. Benda dunia ni setara mana benda dunia tu pula, tak ada perincian pula, setara mana benda dunia. Tak boleh kacak dah beli nasi lauk kita pagi ni nah. Tak boleh. Kita duduk etikah dalam masjid, beli nasi lauk kita sebuku, tak boleh. Masuk neraka, azab 40 tahun, dihapuskan dosa amalan sia-sia. Adakah patut lagu ni kau agama? Apa sebab dia buat benda lagu ni? Dia nak suruh orang tertawakan agama kita. Tapi orang kata agama lagu ni, orang pakat suka kerah perut. Dengar agama lagu ni. Itu tujuan dia. Hadis ada satu peringkat dulu masjid ni ada bila menyatakan barang siapa bercakap-cakap dalam masa khatib berkhutbah tu maka dia lara. Itu ada. Itu sahih. Tak apa tu. Hak ni cerita lain. Maknanya kena berat tu. Qala Saghani maudhu'. Saghani kata maudhu'.
Mulla Aliul Qari kata lagu tu juga, batil mabnan wa ma'nan. Karut ni kata dia. Yang ketujuh, hadis-hadis yang menyatakan kelebihan bunga-bunga tertentu. Benda pelik-pelik lah. Memanglah kalau kita baca sini, apa nampak teruk ni? Memang ada muka maudhu'. Bunga tu seperti bunga ros. Kenapa dia katakan bunga ros? Sesungguhnya bunga ros itu dijadikan daripada peluh Nabi, ataupun daripada peluh burak. Burak tu Nabi naik burak tu nah. Jadi peluh tu. Apakah sebelum pada tu tak ada bunga ros? Masa Nabi Mi'raj tu saja baru, lepas pada tu baru ada bunga ros. Gitu ke? Mengarut sungguh. Peluh Nabi. Lepas tu sebelum pada Nabi ada tu tak ada ke bunga ros? Sebab tu kita boleh fikir sendiri benda ni. Itulah orang panggil usul dirayah ni, makna kita fikir dengan logik. Adakah Nabi ni banyak kali dah habis masa nak kecek benda-benda lagu ni. Sedangkan dia banyak kerjaan lain nak buat benda besar-besar. Pada malam diperjalankan aku ke langit, sedikit peluhku terjatuh ke bumi. Itulah kata, ada seseolahnya sebelum pada itu tak ada bunga ros. Sedangkan dalam sejarahnya lama dah ada. Yang ke-8, kelebihan membela burung merpati ataupun ayam. Sama. Jadi sedap benar boleh kena foto. Nah. Hak benda-benda lagu ni. Alah, ni kita pilih ni sikit-sikit ni. Banyak ni hak lagu ni. Bukan dua. Berpuluh-puluh, setengah-setengah tu beratus-ratus. Ni rekodnya. Ni kita mari contoh dua aja. Misalnya, peliharalah merpati maqasis. Yang ni hak suka berkokok tu. Kerana ia melalaikan jin daripada mengganggu anak-anak kamu. Tu boleh tahan suka kalau baca apa ni, ada maudhu' ni. Memang. Jawa bagus. Jadi perak. Sebab itulah yang jadi timur. Ada kata boleh perak goni, buat goni, belawai goni nak. Boleh jadi ada lah tutup guru duk baca hadis lagu ni. Segar benar nak buah tu, kat mana minat. Dengan ayam, dengan burung ni. Lepas pada itu, ayam jantan putih adalah kawanku dan kawan kepada kawanku. Begitu sekali. Dan juga musuh kepada musuhku. Ayam jantan tu musuh kepada musuhku. Mana ayam jantan tu boleh jadi musuh pula. Ayam jantan tu kawan aku. Bukan setakat kawan aku, kawan kepada kawanku. Maknanya kena benar Nabi ni. Gitulah. Dan Rasulullah SAW dia perak ayam dalam rumah dia. Nak tidur, buat tidur sekali. Apa itu? Rasulullah SAW selalu membawanya bersama pada waktu malam di dalam rumahnya. Duk kelek ayam. Inilah. Dia nak suruh apa dia? Orang kata teruk agama Islam. Kalau kita tak cara tak mengaji hadis, hak ni lah yang akan tersebar. Hak ni yang akan meluas dalam masyarakat. Ia akan ditertawakan oleh orang semua. Ayam jantan putih adalah kawanku dan musuh kepada musuh Allah. Ia menjaga rumah tuannya dan 70 buah rumah yang lain. Ni pun serupa juga. Ni karut belakang lah ni. Di bawah tu banyak tu kan kita sebut tu orang ni kata gini-gini. Ulama-ulama kita lah kata mengarut siapa dia reka. Dia ada lah tu. Cuma kita tidak terjemah lah tu. Yang ke-9, hadis-hadis yang menyatakan kelebihan minyak tertentu. Kalau ada bunyi lagu tu tentang minyak, dia kena beringat. Misalnya kelebihan minyak bunga violet daripada sekalian minyak yang lain ialah seperti kelebihanku. Itu silap type. Kelebihanku daripada sekalian makhluk. Gitu mohon. Ia sejuk pada musim sejuk dan panas pada musim sejuk pada musim panas dan panas pada musim sejuk. Ini minyak ni. Ni kita ambil saya ni, banyak lagi minyak ke lain ni. Ada belakang ni. Kalau tak adanya minyak kelapa sawit. Tak ada lagi pasal baru. Tapi boleh jadi tu akan ada. Sebab apa banyaklah hak tak ada orang ulama dulu tak jumpa, kemudian baru ada. Kemudian
rekaan orang kemudian. Hadis maudhu' ni tak ada hak. Kalau Nabi kita, hadis dia terhak, sekat mati tak ada lah hadis.